Pengenalan. Analisis prestasi sukan adalah proses yang digunakan untuk menilai dan meningkatkan prestasi atlet atau pasukan. Ia melibatkan penggunaan data mengenai teknik, strategi dan keadaan fizik atlet serta menggunakan teknologi seperti video, analisis perisian, pemantauan untuk menganalisis prestasi. Dalam konteks sukan individu, analisis prestasi sukan memberi tumpuan kepada peningkatan prestasi individu melalui penilaian teknik, kecergasan dan faktor biomekanik yang mempengaruhi atlet secara peribadi. Dalam sukan lontar peluru, analisis prestasi adalah sangat penting untuk memperbaiki teknik lontaran, meningkatkan kekuatan fizikal dan menguruskan aspek psikologi atlet. Oleh itu, analisis prestasi menjadi alat yang sangat penting untuk mengukur kekuatan dan kelemahan secara terperinci. Jadi saya akan menerangkan tentang aplikasi yang kami gunakan dalam menganalisis video sukan tersebut adalah Kinovia. Aplikasi ini adalah perisian sumber terbuka yang sangat berguna dalam menganalisis video bagi sukan. Ia direka untuk membantu jurulatih, atlet dan penyelidik dalam memahami, memantau dan menilai teknik serta prestasi atlet melalui analisis video. Jadi dengan penggunaan alat pengukuran dan ciri-ciri yang berfokuskan tentang pergerakan tubuh, Kinovia memberi sokongan dalam menganalisis aspek biomekanik dan teknik atlet dalam pelbagai jenis sukan. Jadi aplikasi ini membantulah jurulatih dan juga atlet untuk membetulkan di manakah pergerakan dan juga kesilapan sewaktu melakukan teknik aktiviti yang dijalankan. Akan menerangkan juga tentang apakah kelebihan daripada Kinovia apps ini. Jadi yang pertama ialah menganalisis frame by frame. Salah satu ciri Kinovia yang mampu untuk menganalisis video secara frame by frame. Ini membolehkan jurulatih dan juga penyelidik untuk menganalisis setiap pergerakan atlet dengan lebih terperinci, terutamanya dalam sukan yang memerlukan teknik yang halus seperti tenis dan ataupun gimnastik. Yang seterusnya ialah pengukuran biomekanik, membenarkan pengguna untuk mengukur sudut pada sendi, jarak dan kelajuan pergerakan ini. Ini amat berguna dalam menilai teknik biomekanik atlet seperti dalam sukan lari atau angkat berat. Yang ketiga ialah bandingkan gerakan. Kinovia membolehkan perbandingan antara dua video. Perkara ini sangatlah bagus kerana sangat berguna untuk melihat perubahan dalam prestasi atlet dari masa ke semasa atau membandingkan teknik dua atlet dalam sukan yang sama. Ini memberikan gambaran yang jelas mengenai perkembangan teknik atlet yang atlet tersebut. Jadi memudahkanlah kerana ada dua video dalam satu masa. Kita boleh tengok timbal balik manakah yang okey, manakah yang salah, di manakah yang betul, di manakah yang tidak. Okey, seterusnya saya akan teruskan kepada bahagian video analisis. Melalui video-video yang telah kami rekodkan, kami telah mengenal pasti beberapa kesalahan yang telah dilakukan oleh atlet kami. Melalui analisis kami, melalui video ini, atlet telah melakukan kesalahan teknikal iaitu overstepping, iaitu terkeluar daripada landasan lontar peluru ketika lontaran telah dilakukan. Masih lagi dalam konteks kesalahan teknikal iaitu langkah penamat tidak stabil ataupun kita boleh panggil overstepping. Dalam sukan lontar peluru, langkah penamat yang tidak stabil atau overstepping akan merujuk kepada kesilapan teknikal yang berlaku apabila atlet melangkah melebihi garisan yang dibenarkan semasa melakukan lontaran. Ini biasanya berlaku apabila atlet mengambil langkah yang terlalu panjang atau terlalu jauh ke hadapan semasa berada di kawasan pelontaran, yang mana batasan garisan yang ditetapkan adalah sangat penting untuk memastikan lontaran dianggap sah. Kesan daripada overstepping adalah lontaran akan dianggap batal ataupun tidak sah. Seterusnya, atlet akan kehilangan peluang untuk mencatatkan jarak terbaik mereka. Seterusnya, melalui video kedua, kami telah menganalisis kesalahan atlet iaitu adalah kesalahan biomekanik, iaitu kedudukan fasa awal atlet berada dalam keadaan yang tidak efisien. Jadi bila atlet berada dalam keadaan yang tidak efisien, seperti yang kita tengok dalam video ini, kita boleh dapati lutut atlet tidak dicondongkan sewaktu fasa awal. Jadi hal ini akan mempengaruhi imbangan dan pusat graviti atlet sewaktu melontar peluru. Dalam konteks kesalahan biomekanik, kedudukan fasa awal atlet yang tidak efisien sangat mempengaruhi prestasi atlet.
dan mempengaruhi jarak lontaran peluru itu. Dalam sukan lontar peluru, kedudukan fasa awal yang tidak efisien merujuk kepada posisi pemulihan atlet yang tidak optimum sebelum memulakan pergerakan lontaran. Fasa awal ini sangat penting kerana menentukan kestabilan, keseimbangan dan potensi tenaga yang boleh dihasilkan sepanjang proses lontaran itu dilakukan. Masalah yang berlaku dalam fasa awal tidak efisien adalah termasuk posisi kaki yang tidak selari ataupun kaki terlalu rapat, kedudukan badan terlalu tegak atau terlalu condong ke hadapan, dan juga ketegangan otot yang tidak terkawal menyebabkan pergerakan tidak lancar. Kesan-kesan yang boleh dipengaruhi melalui kesalahan ini adalah kehilangan daya tujah yang maksimum, pergerakan menjadi tidak seimbang dan mengganggu fasa-fasa yang seterusnya dalam lontaran dilakukan. Dan seterusnya yang paling ketarik adalah mengurangkan jarak lontaran secara keseluruhan. Dari video yang telah dianalisis, atlet lontar peluru ini melakukan satu kesalahan motor kontrol, iaitu melakukan sudut lontaran yang rendah. Dalam video ini, atlet menggunakan 30.5 darjah untuk melakukan lontaran dalam sukan lontar peluru. Dari video yang telah dianalisis, sudut lontaran yang rendah dalam sukan lontar peluru merujuk kepada keadaan di mana peluru dilemparkan pada sudut yang terlalu mendatar atau hampir sejajar dengan tanah, berbanding dengan sudut optimum yang biasanya sekitar 35 hingga 45 darjah. Dan slide ini terdapat 3 kesan daripada sudut lontaran yang rendah, iaitu yang pertama adalah jarak lontaran berkurang, menyebabkan peluru akan jatuh lebih cepat kerana ia tidak diberikan sudut yang mencukupi untuk mencapai jarak yang maksimum. Yang kedua adalah kurang daya tujah, iaitu lontaran tidak dimanfaatkan sepenuhnya. Kuasa dan tenaga yang dicipta oleh atlet mengakibatkan peluru tidak meluncur jauh. Yang ketiga adalah kesan aerodinamik, iaitu sudut yang rendah juga menyebabkan peluru lebih terdedah kepada rintangan udara yang lebih tinggi, yang akan menyebabkan mempercepatkan penurunan peluru dalam sukan lontar peluru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya saya akan membentangkan diagnosis dan intervensi pembetulan. Untuk kategori biomekanik, ia adalah penting untuk menggunakan teknik yang betul untuk memaksimumkan kekuatan fizikal. Seterusnya, kesalahan seperti sudut lengan atau penggunaan kaki yang salah boleh mengurangkan jarak lontaran. Diagnosis biomekanik melibatkan analisis postur dan pengukuran sudut badan. Untuk intervensi pembetulan, latihan memperbaiki sudut lengan semasa melepaskan peluru dan latihan penguatan kaki untuk meningkatkan daya loncatan. Untuk psikologi, fokus pada kekuatan atlet, mengekalkan tumpuan dan mengatasi tekanan mental semasa pertandingan atau latihan. Tekanan atau kecemasan boleh mengganggu teknik dan prestasi. Untuk intervensi psikologi, teknik relaksasi untuk menenangkan fikiran, visualisasi untuk meningkatkan keyakinan diri, dan latihan pengurusan tekanan untuk mengatasi stres. Bagi pedagogi pula, pendekatan pengajaran penting untuk memastikan atlet menguasai teknik lontaran yang betul. Teknik yang salah boleh mengurangkan prestasi dan meningkatkan risiko kecederaan. Untuk intervensi pedagogi, dengan melakukan video pembandingan, ia dapat membandingkan teknik betul dan kesilapan atlet dengan visual jelas. Seterusnya, pembelajaran berbasis demonstrasi adalah sesuai untuk atlet yang lebih cenderung kepada pembelajaran visual atau kinestetik. Seterusnya adalah cadangan pembetulan. Latihan berulang dengan fokus pada teknik yang betul, terutama pada fasa permulaan dan penamaan hantaran. Penting supaya untuk meningkatkan prestasi atlet dalam lontar peluru. Dan juga penggunaan alat bantu seperti halangan atau garisan, ia dapat membantu mencegah overstepping dan memastikan lontaran sah. Seterusnya adalah aplikasi seperti Kinovia sangat berkesan untuk menganalisis pergerakan lontar peluru. Ia membolehkan jurulatih atau atlet dapat melihat semula video pergerakan, menganalisis setiap fasa dan bandingkan hasil sebelum dan selepas pembetulan.
Fungsi pengukuran sudut dalam aplikasi dapat membantu jurulatih memastikan sudut lontaran atlet berada dalam julat yang tepat. Analisis ini dapat membantu atlet mengenal pasti kesalahan dan memperbaikinya dalam latihan seterusnya. Tuntasnya, lontar peluru memerlukan teknik yang betul dan kawalan motor yang baik untuk mencapai prestasi yang maksimum. Aplikasi Kinovia membantu jurulatih dan atlet menganalisis pergerakan dengan terperinci, mengenal pasti kesalahan teknikal seperti overstepping, kedudukan tubuh yang salah dan sudut lontaran yang tidak tepat. Dengan maklum balas yang tepat dan perbandingan prestasi sebelum dan selepas pembetulan, atlet dapat memperbaiki teknik mereka. Latihan yang berfokus pada pembetulan teknik termasuk kawalan langkah penamat dan langkah sudut lontaran bersama dengan penggunaan teknologi ini membantu atlet meningkatkan prestasi dan jarak lontaran.